Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita dah pun sampai ke siri yang ke-107 dalam bincang soalan UPKK. Kita akan kemukakan bentuk ataupun contoh-contoh soalan dan kita akan bincangkan sebagai salah satu cara untuk anak-anak mempelajari ataupun mengulang kaji untuk UPKK. Okey, saya doakan anda semua berjaya dalam UPKK. Rajin belajar, rajin study, usaha, doa dan tawakal semoga mendapat 9A UPKK. Okey, kita teruskan untuk soalan bahagian A. Okey, soalan bahagian A ni dia adalah soalan perkara asas dalam subjek, setiap subjek, dan ini soalan perkara asas, contoh soalan perkara asas dalam subjek ibadah. Okey, soalan yang pertama, nomborkan niat wuduk di bawah. Nomborkan niat wuduk di bawah. Okey, dia ada lillahi ta'ala al-wudu'a nawaitu. Okey, yang mana satu turutan yang betul? Masukkan nombor. Okey, kalau niat wuduk, kita tulis nawaitu, nombor 1. Al-wudu'a, nombor 2. Dan lillahi ta'ala, nombor 3. Okey, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Okey. Kemudian soalan yang kedua, tuliskan 4 anggota wajib wuduk. 4 anggota wajib wuduk. Okey, anggota wajib wuduk ni dengan kata lain adalah rukun wuduk. Okey, rukun wuduk ada 6. Ada 2 yang tak perlu dibasuh dan ada 4 yang perlu dibasuh, yang perlu dikenakan air. 4 tu adalah anggota. Yang 2 tu apa? Niat dan tertib. Tak perlu dibasuh. Nak basuh niat macam mana? Nak basuh tertib macam mana kan? Okey. So, apa yang perlu dibasuh? Anggota wajib wuduk adalah yang pertama muka, yang kedua tangan hingga siku, yang ketiga kepala dan yang keempat kaki. Okey, kalau orang tua dulu-dulu dia orang belajar rukun wuduk, dia orang sebut 4 basah 2 kering. Maksudnya yang basah tu yang perlu dibasuh, muka, tangan hingga siku, kepala dan kaki. 2 kering tu pula adalah niat dan tertib. Kalau ikut turutan 6 tu, dia akan jadi niat, muka, tangan hingga siku, kepala, kaki dan tertib. Okey. Seterusnya, okey, soalan bahagian A lagi, suaikan pernyataan berikut. Okey, dia ada 3 pernyataan dan kita perlu suaikan sama ada perlu berwudu ataupun mandi wajib. Kalau mabuk, okey, mabuk nak bersuci ataupun bila seseorang tu mabuk, ibadatnya tak diterima. Bila dia hilang daripada mabuk tersebut, maka bila dia nak buat sesuatu ibadat, dia kena perlu buat apa? Kena berwudu ataupun mandi wajib. Okey, perlu berwudu. Kena ingat mabuk ni dia macam-macam boleh jadi. Bukan kata mabuk minum arak tu semua. Macam contoh orang yang dalam pelayaran tak pernah belayar, tiba-tiba naik kapal ke, naik bot ke, dia akan jadi mabuk laut. Okey? Waktu dia mabuk tu, dia memang tak boleh nak buat apa-apa ibadah sebab ketika dalam keadaan mabuk, kita tidak berfikir secara rasional, kita melayan mabuk tu je, mungkin nak fikir bacaan dalam solat pun tak betul. Okey? Bila dah okey daripada mabuk tersebut, dia kena berwuduk dan bolehlah dia nak melaksanakan ibadat seperti ibadat solat. Okey, kemudian wiladah. Wiladah ni adalah melahirkan anak. Okey? Kena mandi wajib dan haid. Bila keluar darah haid, 7 hari ke, 8 hari ke dan maksimum 15 hari ke, seseorang perempuan kena mandi wajib. Okey, kena mandi wajib sebelum boleh melakukan apa-apa ibadah, solat, menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran dan sebagainya. Okey, kita masuk ke bahagian B. Soalan bahagian B adalah soalan berbentuk objektif aneka pilihan. Okey,
Arahan soalan dia adalah bulatkan jawapan yang betul. Okey, bulatkan jawapan yang betul. Soalan 1, berapakah bahagian hadas? 1, 2, 3 ataupun 4. Berapakah bahagian hadas? Hadas adalah terbahagi kepada dua bahagian, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Okey, nombor 2. Apakah nama solat yang dilakukan pada waktu tengah hari? Apakah nama solat yang dilakukan pada waktu tengah hari? Adakah subuh, zuhur, asar ataupun maghrib? Okey, yang mana satu waktu tengah hari? Yang paling dekat dengan waktu tengah hari adalah solat zuhur. Sebab subuh waktu pagi, asar waktu petang dan maghrib lebih tepatnya waktu macam waktu senja. Okey? Nombor 3, pilih rukun solat. Pilih rukun solat. Rukun solat ni ada 13. Okey, ada 13. Niat, berdiri tegak, takbiratul ihram, baca al-Fatihah, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat, salam dan tertib. Okey, so kat sini dia bagi pilihan jawapan rukuk serta tamak ninah, membaca tahiyat awal, duduk tahiyat awal, membaca doa iftitah. So, jawapan kita yang paling tepat untuk rukun solat adalah rukuk serta tamak ninah. Okey, kalau membaca tahiyat awal tu sunat ab'ad, duduk tahiyat awal juga sunat ab'ad, membaca doa iftitah adalah sunat hayat. Yang rukun adalah rukuk. Okey? Nombor 4, hukum solat Jumaat adalah apa? Bagi lelaki Muslim yang cukup syarat. Haram, wajib, sunat ataupun makruh. Hukum solat Jumaat adalah wajib bagi lelaki Muslim yang cukup syarat. Okey. Nombor 5, solat qasar. Solat qasar ialah apa? Solat fardu yang mempunyai 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Solat qasar ialah memanjangkan, menambahkan, menghimpunkan atau memendekkan. Okey, jawapan dia kat mana? Jawapan dia adalah dal. Solat qasar ialah memendekkan solat fardu yang mempunyai 4 rakaat menjadi 2 rakaat. So, bila kita berada dalam satu keadaan, biasanya musafir yang melebihi 2 marhalah perjalanan, kita dibolehkan, Allah bagi rukhsah kepada kita, keringanan dalam melakukan ibadat, kita boleh pendekkan. Biasanya qasar ni dia terlibat juga dengan jamak lah. Jamak dan qasar ni, jamak ialah himpun, qasar ialah pendekkan. So, kita boleh pendekkan solat yang 4 rakaat sahaja menjadi 2 rakaat. Okey, contoh solat isyak, solat zuhur dan solat asar boleh buat dalam keadaan 2 rakaat sahaja. Itu maksud solat qasar. Soalan ni berkaitan dengan pengertian solat qasar. Okey, nombor 6. Berikut adalah hikmah menutup aurat kecuali. Okey, ni ada soalan kecuali. Maksudnya, pilihan jawapan kita mesti yang bukan hikmah menutup aurat. Okey, nombor 1. Nombor 1 pula. Alif. Menjaga kehormatan diri, dapat mencegah nafsu syahwat, melaksanakan perintah Allah, menutup aurat dengan sempurna. Yang mana satu yang bukan hikmah? Menjaga kehormatan diri, hikmah menutup aurat. Dapat mencegah nafsu syahwat, juga hikmah menutup aurat. Melaksanakan perintah Allah, hikmah menutup aurat. Menutup aurat dengan sempurna, yang ini bukan hikmah. Menutup aurat dengan sempurna tu adalah cara kita menutup aurat, bukan hikmah. Okey, nombor 7, terbit fajar shadiq hingga terbit matahari adalah berkaitan solat maghrib, solat isyak, solat subuh ataupun solat Jumaat. Okey, yang mana satu? Terbit fajar shadiq hingga terbit matahari adalah tanda masuknya waktu subuh. Okey, solat fardu subuh. Okey, nombor 8, ibadat solat yang dilakukan mengikut keupayaan disebabkan keuzuran ialah solat dalam kenderaan, gerhana bulan, orang sakit ataupun jamak takdim. Ibadat solat yang dilakukan mengikut keupayaan disebabkan keuzuran ialah bila uzur solat apa?
solat orang sakit. Solat dalam kenderaan ni adalah solat yang kita lakukan apabila kita melakukan satu perjalanan yang jauh dan masuk waktu solat. Contohnya kita berada dalam kapal terbang ke, kapal laut ke. Okey, itu solat dalam kenderaan. Gerhana bulan adalah solat sunat yang dilakukan apabila berlakunya gerhana bulan. Okey, jamak takdim pula adalah kita solat dua waktu solat dalam waktu yang pertama. Contohnya macam solat Zuhur dan Asar dalam waktu Zuhur apabila kita bermusafir. Okey, itu jamak takdim. So, ibadat solat yang dilakukan mengikut keupayaan disebabkan keuzuran ialah solat orang sakit. Okay, nombor 9 berikut adalah perkara wajib wuduk kecuali. Okay, masih ada lagi soalan berkaitan dengan wuduk. Tak apa, kita ulang kaji je. Berikut adalah perkara wajib wuduk kecuali. Membasuh kedua telinga, membasuh kaki, membasuh muka, menyapu sebahagian kepala. Yang kecuali ni adalah bukan perkara wajib wuduk, iaitu membasuh kedua telinga. Basuh telinga adalah perkara sunat dalam wuduk. Basuh kaki rukun, basuh muka rukun, menyapu sebahagian kepala pun rukun. Okey. Nombor 10, manakah antara berikut adalah perkara yang dilarang ketika berhadas kecil? Manakah antara berikut adalah perkara yang dilarang ketika berhadas kecil? Okey, yang mana perkara yang dilarang ketika kita berhadas kecil? Maksudnya kita tidak berwuduk, kita dalam keadaan hadas kecil. Bila hadas kecil ni perlu berwuduk baru boleh melakukan ibadah. Apakah ibadah tersebut? Okey, solat, tawaf, berzikir, menyentuh Al-Quran dan puasa. So, yang tepat adalah 1, 2 dan 4. Okey, kita tengok. Bila seseorang tu berhadas kecil, dia tak boleh solat. Dia tak boleh tawaf dan tak boleh menyentuh Al-Quran. Berzikir boleh, puasa pun boleh. Kalau puasa sepanjang hari tu kena ada wuduk, jenuh juga kita. Bila terkentut batal puasa, kesianlah. So, berzikir dan puasa boleh dilakukan ketika kita berhadas kecil tanpa wuduk. Okey, sekiranya solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran mesti ada wuduk. Okey, kita masuk ke soalan bahagian C. Soalan bahagian C adalah soalan objektif pelbagai bentuk. Dia boleh tanya awak dalam macam-macam keadaan, macam-macam bentuk soalan. Antaranya kita tengok contoh soalannya. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Dia akan bagi kita 5 soalan yang ada tempat kosong. Okey, ada tempat kosong ni. Kemudian dia bagi 6 pilihan jawapan dalam ni. Iaitu sadiq, khutbah, menahan, mampu, sauma, wudu'a. Okey, kita baca soalan 1. Puasa ialah apa? Diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Puasa ialah apa? Puasa ialah menahan. Okey, puasa ialah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Okey, kemudian soalan yang kedua, nawaitu. Tempat kosong, ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Okey, ini adalah lafaz niat puasa. So, apa yang kita nak letak dekat tengah ni, yang dekat tempat kosong ni, iaitu nawaitu sauma. Sauma ni maksudnya puasa lah dalam bahasa Arab. Okey, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Okey, kemudian nombor 3, bermula ketika terbit fajar. Terbit fajar apa? Okey, terbit fajar apa? Hingga terbit matahari. Bermula ketika terbit fajar. Terbit fajar sadiq. Okey, tak apa. Ya, tadi dah ada ni pun dah ada pula soalan macam ni, tak apa. Kita just ulang kaji, ulang banyak-banyak kali pun tak apa. Okey, bermula ketika terbit fajar sadiq hingga terbit matahari. Ini adalah cara kita nak tahu masuknya waktu
fardu subuh. Okey, solat Jumaat didahului dengan dua apa? Soalan nombor 4. Solat Jumaat didahului dengan dua khutbah. Okey, dua khutbah. Okey, kemudian soalan seterusnya, syarat wajib puasa ialah tempat kosong berpuasa. Ialah mampu. Okey, syarat wajib puasa ialah bagi orang yang mampu berpuasa. Orang sakit tak perlu Orang sakit yang ada harapan sembuh, dia boleh tinggalkan puasa, tetapi selepas dia sembuh dia kena ganti. Okey. Suaikan penyataan berikut. Okey, suaikan penyataan berikut. Baca dulu penyataan yang 5 kat sini dan tentukan sama ada ini adalah solat fardu ataupun solat sunat. Kalau masuk soalan macam ni, saya rasa bonus lah untuk awak. Senang nak bezakan. Okey. Yang pertama, solat zuhur. Solat zuhur ni fardu ke sunat? Solat fardu ke solat sunat? Zuhur. Zuhur solat fardu. Yang kedua, solat hari raya. Solat hari raya ni solat sunat. Kemudian nombor 3, solat maghrib, solat fardu. Solat tarawih, solat sunat. Dan solat asar, solat fardu. Okay, senang kan? Mestilah kita dah tahu yang mana solat fardu dan yang mana solat sunat. Okey, soalan seterusnya, tulis betul atau salah pada penyataan di bawah. Baca betul-betul penyataan ni, dan kalau penyataan ni betul, tulis perkataan betul. Dan kalau penyataan yang awak baca tu awak rasa salah, tulis perkataan salah. Okey, jangan tanda right pangkah yang ni, sebab arahan soalan dia tulis betul atau salah. Okey, semasa exam nanti baca betul-betul arahan soalan terlebih dahulu, bukan terus baca soalan saja. Okey, baca arahan soalan, bagi faham arahan soalan ni dulu. Okey, nombor 1, solat Jumaat dilakukan pada waktu zuhur dan didahului dengan 2 khutbah. Okey, yang ini betul. Solat rawatib ialah solat sunat yang dilakukan mengiringi solat fardu. Okey, yang ini betul. Solat sunat rawatib tu dia ada 2, qabliyah dan ba'diyah. Itu adalah mengiringi solat fardu. Ada solat sunat yang kita solat sebelum solat fardu dan selepas solat fardu. Nama dia solat rawatib. Dan solat rawatib ni terbahagi kepada 2, iaitu qabliyah dan ba'diyah. Okey. Apabila seseorang, nombor 3, apabila seseorang mencapai umur 15 tahun, maka dia sudah baligh. Okey, yang ni betul. Kemuncak kepada umur seseorang itu baligh adalah ketika berumur 15 tahun. Ada yang lebih awal, tapi bila dah umur 15 tahun, kalau tak ada tanda-tanda lain, maka masa tu dia telah pun baligh. Okey, nombor 4, solat qasar ialah menghimpunkan 2 waktu solat dalam satu masa. Yang ini salah. Sebab kalau himpun, itu adalah solat jamak. Qasar ni memendekkan. So, penyataan ni salah. Nombor 5, puasa hari Isnin dan Khamis merupakan puasa wajib. Yang ni pun salah. Puasa Isnin dan Khamis adalah puasa sunat. Okey, seterusnya garis jawapan yang betul. Okey, garis jawapan yang betul. Yang ini arahan soalan dia garis. So, dalam 5 penyataan soalan ni, dia akan bagi awak 2 pilihan jawapan. Dan pilih satu saja, kemudian gariskan di bawah jawapan yang betul sahaja. Okey. Nombor 1, orang sakit boleh menunaikan solat dengan cara duduk atau meniarap. Okey, cara solat orang sakit antaranya ialah duduk. Okey, orang sakit boleh menunaikan solat dengan cara duduk. Yang kedua, solat berjemaah melatih umat Islam mematuhi atau melawan ketua. Yang mana satu yang betul? Mematuhi ke melawan? Okey, mematuhi. Solat berjemaah melatih umat Islam mematuhi ketua. Nombor 3, puasa dapat menyemai sifat mahmudah atau mazmumah dalam diri. Puasa dapat menyemai sifat mahmudah. Mahmudah. Sifat mahmudah ni adalah sifat yang baik. Mazmumah adalah sifat yang buruk. Okey, nombor 4, keringanan untuk ibadah merupakan pengertian musafir ataupun rukhsah.
keringanan untuk ibadat merupakan pengertian rukhsah. Allah bagi keringanan. Okey? Macam contoh tadilah, bila musafir boleh himpunkan dan boleh qasarkan solat. Itu antara bentuk keringanan yang Allah bagi dalam melakukan ibadah. Okey, nombor 5, baligh ialah telah cukup tinggi ataupun cukup umur tahap dewasa. Jawapannya umur. Okey, ini pengertian baligh. Baligh ialah cukup umur tahap dewasa. Okey. Okey, baik. Soalan seterusnya, tandakan right pada pernyataan yang benar dan pangkah pada pernyataan yang tidak benar. Okey. Soalan ni, baca pernyataan, baca soalan dan kemudian kalau soalan tu betul, tanda right. Kalau soalan ni salah, tanda pangkah. Okey, solat sunat Hari Raya Aidilfitri dikerjakan pada 1 Zulhijjah. Okey, yang ni salah. Solat Hari Raya Aidilfitri 1 Syawal. Okey, jamak takhir artinya menghimpunkan solat dalam waktu pertama. Yang ni juga salah. Jamak takhir tu menghimpunkan solat dalam waktu yang kedua. Okey, solat terbatal sekiranya terkentut selepas salam yang pertama. Yang ni juga salah. Sebab yang rukun adalah salam pertama. Bila kita bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita terkentut kan. Masa tu solat kita tidak batal. Sebab salam yang kedua adalah sunat. Dah selesai salam yang pertama, terkentut tidak membatalkan solat. Okey, nombor 4. Orang Islam diharamkan berpuasa pada 1 Syawal. Okey, betul. Sebab itu hari raya, hari yang diharamkan berpuasa. Solat tarawih dikerjakan pada bulan Ramadan. Juga betul. Bulan-bulan lain tak ada solat sunat tarawih. Bulan Ramadan sahaja. Okey. Kemudian kelaskan ataupun kategorikan. Okey. Kat sini dia bagi kita 5 pilihan jawapan. Membaca doa iftitah, membaca tasbih ketika sujud, memandang ke tempat sujud, membaca doa kunut, berdiri semasa membaca doa kunut. Dan kita perlu kategorikan dia sama ada sunat hayat ataupun sunat ab'ad. Okey, yang mula-mula kita tengok membaca doa iftitah, hayat ke ab'ad. Okey, sebelum tu, sunat hayat adalah perkara sunat dalam solat dan sekiranya kita terlupa untuk melakukan perkara sunat hayat, tidak perlu sujud sahwi. Sunat ab'ad pula adalah juga perkara sunat dalam solat, tetapi kalau kita terlupa melakukan perkara-perkara sunat ab'ad, kita perlu gantikan dia dengan sujud sahwi selepas tahiyat akhir dan sebelum memberi salam, kita kena sujud sahwi sebab terlupa untuk melakukan perkara sunat ab'ad. Okey. Kita tengok membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah ni adalah sunat hayat. Okey, kemudian membaca tasbih ketika sujud. Bila kita sujud, kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Okey, bacaan itu adalah perkara sunat hayat. Okey, memandang ke tempat sujud. Memandang ke tempat sujud. Okey, masa kita qiyam, mata kita memandang ke arah tempat sujud tu adalah perkara sunat hayat. Okey, sunat ab'ad pula. Membaca doa kunut. Membaca doa kunut adalah sunat ab'ad. Berdiri semasa membaca doa kunut juga adalah sunat ab'ad. Okey, boleh cari perkara sunat hayat dan sunat ab'ad yang lain untuk dihafal dan mungkin soalan lain pula ataupun perkara-perkara lain pula yang kita perlu kategorikan dalam sunat hayat dan sunat ab'ad. Okey. Kita masuk ke soalan bahagian D, soalan subjektif. Dan biasanya soalan subjektif ni dia tak bagi awak bantuan jawapan. So awak boleh jawab soalan bahagian D ni sekiranya kita banyak ulang kaji dan kita menghafal. Okey, baik. Antara contoh soalannya adalah jawab semua soalan berikut. Ini arahan soalan dia. Okey, soalan yang pertama ni dia ada pernyataan. Muhammad berhenti di hentian rehat dan rawang untuk menunaikan solat setelah menempuh 5 jam perjalanan daripada Perlis untuk ke Johor. Muhammad menunaikan solat mengikut rukhsah yang diharuskan. Okey, nombor 1, apakah rukhsah solat yang boleh dilakukan oleh Muhammad? Apa yang Muhammad boleh buat?
ketika keadaan musafir lah ni, dia dari Perlis nak ke Johor. Dia dah tempuh perjalanan selama 5 jam. So dia melakukan solat mengikut rukhsah yang dibenarkan. Okey, apakah rukhsah solat yang boleh dilakukan oleh Muhammad? Jawapannya solat jamak dan qasar. Okey, nombor 2, nyatakan pengertian solat tersebut. Okey, solat jamak ialah solat jamak bermaksud menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Kemudian solat qasar pula bermaksud memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Okey, kemudian nombor 3, tulis dua solat yang boleh dikosarkan, dipendekkan. Solat yang boleh dikosarkan ialah, tengok. Yang tadi memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. So, yang 4 rakaat, solat yang 4 rakaat awak boleh tulis sebagai jawapan. Antaranya, solat Zuhur dan solat Asar. Ataupun awak nak tulis solat Isyak pun boleh. Okey, 3 solat tu adalah solat yang boleh dikosarkan. Okey, soalan seterusnya, bilangannya adalah mengikut angka ganjil iaitu 1, 3, 5, 7, 9 dan 11. Kenyataan di atas berkaitan dengan solat sunat witir. Okey, solat sunat witir. Okey, soalan kelima, Qamaruddin. Qamaruddin, ni nama orang lah ni. Qamaruddin melakukan solat jamak dan qasar bagi perjalanan kurang 2 marhalah. Apakah hukum dan alasan bagi situasi ini? Hukumnya tidak sah. Kerana apa? Alasan dia, kerana syarat sah solat jamak dan qasar mesti perjalanan yang sahala melebihi 2 marhalah. Okey, ada pendapat yang kata 86, 87, 89, 91 kilometer. Okey. Kemudian nombor 6, senaraikan 2 rukun fi'li dalam solat. Okey, kita tahu rukun solat ada 13 perkara yang kita telah bincangkan dalam soalan sebelum ni. Okey, kita ada niat, berdiri tegak, takbiratul ihram, baca al-Fatihah, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat, salam dan tertib. Okey, itu 13. Dalam 13 perkara tu dia ada juga terbahagi kepada 3 bahagian iaitu rukun qalbi, rukun fi'li dan rukun qauli. Rukun qalbi yang kita tak perlu buat dan tak perlu baca iaitu qalbi dalam hati iaitu niat. Ada pendapat juga kata niat dan tertib. Okey. Rukun qauli pula adalah rukun bacaan. Rukun yang kita mesti baca. Kalau tak baca, tak sah solat. Contohnya macam membaca Al-Fatihah, membaca tahiyat akhir, selawat dan selawat salam. Okey? Itu adalah rukun qauli. Rukun perkataan, rukun yang kita kena baca. Dan baca tu tak boleh baca dalam hati, mesti kena dengar. Dan soalan ni dia tanya rukun fi'li. Rukun fi'li adalah rukun yang kita perlu buat. Rukun perbuatan. Okey, rukun perbuatan. Maksudnya pergerakan. Rukuk, sujud, iktidal. Yang tu. So, kita boleh tulis kat sini. Rukuk, sujud. Okey. Soalan seterusnya. Jawab semua soalan berikut. Nombor 7, tulis pengertian solat fardu. Apa pengertian solat fardu? Okey, solat fardu ialah ibadat yang mengandungi perkataan dan perbuatan tertentu bermula dengan takbiratul ihram dan disertai dengan salam. Okey. Nyatakan 2 perkara yang membatalkan solat. Nyatakan 2 perkara yang membatalkan solat. Banyak perkara yang membatalkan solat ni tapi dia minta 2 sahaja iaitu berkata-kata dengan sengaja, membelakangkan kiblat. Okey. Lepas tu, kalau perkara yang membatalkan solat lagi adalah berlaku pertambahan rukun ataupun pengurangan rukun solat. Kita tak baca ataupun kita tak buat rukun solat tu, itu juga perkara yang membatalkan solat. Berhadas kecil ketika bersolat, terkentut ke terkencing ke ketika solat, itu perkara yang membatalkan solat. Muntah ke, okey, itu perkara yang membatalkan solat.
Okey, saya rasa itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini, bincang soalan UPKK untuk subjek ibadah. Semoga video ini bermanfaat untuk anda semua mengulang kaji pelajaran bagi menempuhi ujian UPKK. Okey, dan semoga awak juga mendapat keputusan yang cemerlang, dapat membantu, dapat happykan ibu ayah awak dengan keputusan cemerlang awak tu dalam UPKK nanti. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.